Jangan terpedaya risiko emas digital tanpa sandaran fizikal. Tak semua platform emas digital benar-benar disokong oleh emas fizikal sebenar. Bila anda beli, ia mungkin hanya janji atas kertas tanpa aset yang wujud. Risikonya, pertama, platform tak sah dan mudah dimanipulasikan. Kedua, tiada ketelusan, tak tahu emas disimpan di mana. Ketiga, susah dan mahal nak tebus emas fizikal. Keempat, kalau syarikat bankrupt, digodam ataupun sistem rosak, pelaburan boleh hilang begitu sahaja. Berbeza dengan emas fizikal, anda boleh pegang, simpan dan kawal sendiri. Jadi, jangan letak semua pelaburan dalam bentuk digital sahaja. Gabungkan kelebihan emas fizikal dan digital untuk simpanan lebih selamat. Berita baiknya, akaun Gap Public Gold menawarkan sistem yang telus dan disokong oleh fizikal sebenar. Dipercayai oleh lebih daripada 1.9 juta penyimpan. Boleh mula serendah RM100 sahaja. Boleh tebus emas fizikal pada bila-bila masa sahaja. Berminat untuk mulakan simpanan emas pertama anda, boleh isi beg biru ataupun rujuk info saya. Saya akan bantu anda mulakan simpanan emas pertama anda hari ini juga. Boleh follow saya untuk lebih perkongsian bermanfaat.